Okey, selamat pagi, salam sejahtera. So jadi ini sambungan ni, kita akan tengok macam mana kamu nak jawab soalan untuk soalan section A, soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 section A. Kalau kita tengok soalan section A ini, dia akan menyamai hampir kepada soalan nombor 9 dan 10 yang kamu dah buat sebelum ni. Teknik dia sama, soalan bentuk dia sama, iaitu dia bagikan kita ciri-ciri ni, ciri-ciri untuk pemain ni, sebenarnya pemain kriket set kelengkapan untuk permainan kriket. Okey, so ini soalan ni ada sikit kesalahan lah, cuba edit. Okey, ciri berkelengkapan pemain kriket ni, KLM, kita tengok. So di sini ada beberapa ciri yang dilabelkan, itu kayu pemukul, pelindung kepala, pelindung kaki. So jadi tugasan kamu adalah kamu memilih dua ciri yang diberi di sini, iaitu pelindung kepala, bahan yang nak pakai, dan jisim bahan untuk pemukul. So dia ada pemukul dan pelindung kepala. So berdasarkan ciri-ciri ini, ciri-ciri bahan set kelengkapan ni, ciri set kelengkapan ni, manakah yang akan memberi keupayaan untuk memukul bola paling jauh Okey, bola paling jauh. So ciri yang pertama adalah bahan pelindung kepala. So jadi paling jauh dan keselamatan pemain. Dia ada dua benda lah. So di sini sebab dia ada melibatkan, dia ada dua keyword yang kamu kena perhatikan, iaitu keupayaan bola paling jauh, nak pukul paling jauh, dan keselamatan pemain. So jadi nak selamat pemain, so mestilah kita ada pelindung kaki dan juga kayu pemukul, dan juga pelindung kepala untuk keselamatan, pelindung kepala dan juga pelindung kaki. Tapi ciri di sini yang dibagi adalah dua, iaitu jisim kayu pemukul, iaitu bagi untuk ciri mendapatkan bola paling jauh, dan juga untuk keselamatan pemain adalah pada pelindung kepala dan juga pelindung kaki. Dalam table dia bagi pelindung kepala, jadi kita akan tengok cara nak jawab. Okey, bahan pelindung kepala. So dari sini dia ada bagi kita bahan yang kita nak pakai, yang sama ada plastik atau gentian karbon atau plastik. Jadi di sini bahan yang baik untuk kegunaan adalah gentian karbon. So fiber okey, carbon fiber carbon fiber atau gentian karbon. Kerana bahan ini berbanding dengan plastik, plastik ni mudah pecah. Bahan ini sangat kuat, so tidak pecah. So bila dia kena bola untuk keselamatan kepala pemain lah so dia sangat kuat dan tidak pecah. So ini antara pilihan jawapan yang kamu boleh bagi reason atau sebab kepada kenapa kamu memilih gentian karbon. Untuk ciri yang berikutnya lah jisim bahan pemukul. Jadi untuk mendapatkan ciri yang kedua, ciri yang ni, bola paling jauh, maka kamu kena dapatkan jisim kayu pemukul yang besar. Yang besar, tak boleh terlalu besar, tapi 1.2, 1.5. 1.5 ini dari kontak, dari impuls, F sama dengan MV tolak MU bagi T. So jisim objek akan memberi kesan kepada daya hentaman ataupun momentum dia. Jadi lagi besar jisim, lagi besar perubahan momentum, lagi besar tenaga yang akan terhasil lah. Jadi di sini kita akan pilih jisim 1.5 berbanding 1 dan 1.2. Jadi kita pilih 1.5, tapi ingat sama macam soalan nombor 9, kita tak boleh jawab 1.5. So kita jawab jisim dia adalah besar. So jadi reason dia adalah kita boleh kata daya impuls besar, atau slash kita tambah banyak jawapan tak apa, perubahan momentum besar. Okey, atau tenaga besar terhasil. Okey,
So jadi jangan tulis satu tulis, tapi biarlah jawapan kamu tidak kontra antara satu sama lain. Okey, kita pergi kepada soalan yang sama. Tapi sekarang ni dia bagi ketebalan pelindung kaki dan tapak kasut. Macam ni. Okey. Tadi ciri lain. Ni ada ciri lain pula. Pelindung kaki tipis atau tebal. Ini soalan cikgu dah ubah suai untuk dapatkan satu lagi bentuk soalan. Soalan yang bentuk yang sama tapi ciri yang berbeza. Ciri ketiga, ciri keempat. So, jadi kita tengok ketebalan pelindung kaki ni, kita ambil yang tebal untuk keselamatan. Kita tahu tebal akan memanjangkan masa hentaman. Kau belajar baru ni macam mana buah kelapa jatuh atas pasir dan buah kelapa jatuh atas tanah atau atas jalan. So atas pasir itu daya dia akan lebih kecil. Impact dia, kita panggil daya impuls dia akan kecil apabila menghentam permukaan pasir, kerana pasir itu akan memanjangkan masa hentaman. So jadi kita akan pilih yang tebal untuk keselamatan pemain dan juga untuk ni tanpa paku dengan paku. Oh, ini sepatutnya dengan paku terbalik soalan ni. Patutnya jawapan yang ini di sini. Alright, okey. Kita akan pilih dengan paku dengan pepaku. Cikgu ubah suai sikit So dengan pepaku, tanpa paku, nipis tak, kita ambil tebal. Jadi kita akan pilih X lah yang tadi lupa nak cakap. Kita pilih yang mana tadi? Jisim. Dah. Ni dah. Okey, akhirnya kita akan pilih kat sini, dia akan tanya. Kita akan pilih L tadi. Soalan bawah ni akan tanya. So 3 Roman, kita pilih yang mana? Kita pilih L. Bawah ni pun sama. Okey, kita akan pilih X. Oh, bahan pelindung kaki bukan pelindung kepala. Ni pelindung kaki. Okey, sebab apa? Ni pun soalan dah ubah tadi dengan tapak kasut kita. Soalan bawah ni adalah tapak kasut. Okey, kita ubah tapak kasut. Okey. So jadi kita akan pilih ketebalan pelindung kaki adalah tebal. So ikut dalam soalan dia kata tebal lah. Ikut tulis apa yang dinyatakan dalam soalan, kecuali nombor. Nombor jangan ikut nombor. Tulis besar atau kecil. Apa-apa ayat kalau dia kata tebal atau nipis lah kalau kamu pilih nipis. Jangan pandai-pandai ubah perkataan leper. Jangan guna perkataan lain selain daripada apa yang ada dalam jadual. So ini kita pilih yang tebal sebab kita tahu dia akan memanjangkan masa hentaman. Seterusnya dia akan, kalau masa hentaman panjang, F sama dengan MV tolak MU bagi T. Kalau masa ni panjang maka F ini akan kurang. F ni adalah daya impuls kecil. So daya impuls kecil. Ni dia punya ketebalan ni untuk keselamatan kaki. Dan seterusnya adalah tapak kasut. So tapak kasut pemain adalah berpaku. Okey, berpaku dia akan hasilkan tekanan yang besar pada tanah. So, paku tu dia tajam luas permukaan kecil. Okey, luas permukaan kecil hasilkan tekanan besar, luas permukaan kecil. Lagi sebaiknya luas permukaan kecil hasilkan tekanan besar. Okey. Ni bukan satu ayat ini kita pisahkan 2 poin. Seterusnya kita boleh kata tidak, not slippery atau tidak tergelincir. Okey. So jadi ini yang atas ni yang utama, ini tambahan. Kamu boleh tulis lebih daripada satu. So last sekali kita akan pilih yang mana satu antara dua ni. Antara tiga ni kita akan pilih X. So bawah ni akan tanya manakah yang kamu akan pilih, kita akan pilih X. So jadi di sini kita akan dapat 5 markah lah, 2 atas, 2 bawah, 1 bawah ni. Okey. Selesai untuk bahagian soalan nombor 7.